memang berkarat. Dia berkarat teruk. Awal pun sama. So, Assalamualaikum. Hari ni ada sebiji proton wira. Okay, hari ni order ni nak buat cooling system. So, dia kata dah lama lah tak tukar cooling apa semua. So, bila kita check, memang pakai air pipe lah. So, efek dia apa? Dia dekat radiator dia. Okay, ni radiator dia kita dah buka. Kau tengok dalam ni. Memang dah berkarat teruk dah. So, pada bahagian sini pun, kita tengok. Memang berkarat. Dah berkarat teruk. Awal pun sama. So, kami saja berwarna ni untuk tukar yang baru lah. Sebab memang dah condition dia teruk. So, kita akan tukar sekali dengan dia punya thermostat. Okay, kita akan tukar sikit thermostat dia ni. Kondisi thermostat asal dia. Memang teruk lah, berkarat habis dah. So, beza dengan yang baru macam ni. Okay, lepas dah tukar thermostat ni, kita akan masukkan cooler sekali lah. So, kita recommend kat owner ni pakai cooler minyak Yakult. So, cooler ni dia memang dah premix. Dia tak perlu kita nak tambah air ke apa. Dia tuang je terus. So, lebih mudah lah. So, siapa-siapa ada masalah tentang temperature ke, tentang cooling system, dia cari kami kat Extra TV.